Drama Melayu kau tak payahlah tengok. Buat Aduh. masa, sakit hati. Saya tak tengok drama Melayu, saya tengok filem Tamil. Woi. Oh, filem Tamil. Sebab dia boleh mengasah critical thinking. Kita takkan boleh harga ending dia macam mana. Bener. Kalau kau dihukum mati dan hidup lagi. Drama Melayu tak ada haka meninggal. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia maupun di akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan mereaksi ataupun mengaji bersama ustadz favorit kita, yaitu Ustadz Syamsul Debat. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Jangan Sombong. Saya tadi saya dimaklumkan hari ni kena pakai business attire. Aku pinjamlah kod orang. Oh. Aku tengok semua tak ada pun pakai attire business pun. Kan tak apalah. Tapi tadi nak menunjukkan betapa humble-nya, bahasa baku. Humble. Cik Wan tu. Kalau tak ada orang introduce aku, tak tahu pun dia CEO. Dia sama lah, aku nampak sama dengan pekerja-pekerja lain. Dia salah tadi. Rupanya pangkat dia tinggi, humble, merendah diri dia. Termasuklah Cik Imran tadi. Dia dah share dengan saya. Mikolog. Tuan apa? Tuan Erwan, sorry. Tertukar pula. Dia siap cakap dengan saya, mikolog mana sedap. Dia dah kata. Saya nak confirm kejap lagi, saya mesti wajib saya cuba. Sebab makanan favourite saya. Mikolog dan juga laksa Sarawak. Oi, mikolog. Kau tepuk memang favourite. Tak ada tepuk apa. Betul. Itu yang saya pergi masa saya ceramah dekat Seri Aman tu. Waktu jalan Pen Borneo belum siap tu. Berzikir sampai sana 4 jam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kenapa dah jalan sini? Ya Allah, ya Allah. Bulan puasa. Sampai dekat Siaman, dekat Masjid Siaman tu, masa tu sambutan Hari Guru pun dah, ceramah lepas maghrib tu, masa buka puasa tu. Kan tu dia bagi aku buka apa siapa. Obor-obor. Macam mana aku nak makan mana ni aku tu? Obor-obor, aku dah terbayang obor-obor yang bergerak tu kan. Obor-obor. Betul tu yang tu. Aku makan, tak boleh. Lepas tu dia keluarkan bubur pedas Sarawak. Oh. Sampai isyak tak pedas kau tahu. Macam mana kau boleh panggil tu bubur pedas? Bubur pedas. Kenapa kau tipu aku? Aku datang dari Negeri Sembilan, aku tahulah pedas tu apa. Okey. Lepas tu dia tu, sikit sangat makan ustaz. Saya buka puasa memang tak makan banyak. Lepas tu dah habis ceramah, sekali lagi kesengsaraan zikir Allah. Berhenti dekat satu makan apa? Makan mi kolok mangkuk merah. Saya balun 4 mangkuk. Aku jamakkan buka puasa dengan sahur. Tu saya kata, tak ada nak sombong-sombong, tak payah sombong-sombong. Kita relax aja. Tak apalah, bagi obor-obor, telannya lah mana yang boleh. Betul. Lepas tu apa? Nak sombong tak ke mana pun sombong kita ni. Betul. Sampai masanya, dia nombor 1 kat pejabat tu, pangkat dia tinggi weh, tiba-tiba kat ujung tiang masjid tu. Kenapa tu? Pencen. Sampai masa pencen. Dulu dia penyanyi terhebat, dia punya tarik not sampai ke langit ni. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh tarik dah. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Dulu berlakon watak hero tau, tiba-tiba sekarang dah sampai penghujung nyawa dia dah. Berlakon jadi driver je. Dulu berlakon jadi heroin, majalah URTV muka surat tengah jadi poster. Sekarang berlakon jadi orang gaji, siap cakap Indon lagi. Dah tak ada watak dah untuk dia. Cuba tengok Amitabh Bachchan dulu berapa lama dia tak nak pegang watak lain. Dia nak watak hero. Dia ingat dia masih lagi watak bertubuh tu, dia masih lalas dia terima hakikat. Dia berubah, dia terima, akhirnya dia terima watak jadi seorang ayah. Meletup seluruh dunia filem tu, Kabhi Khushi Kabhie Gham. Tu first dia berlakon jadi bapa. Saya kaji semua. Saya tak tengok drama Melayu, saya tengok filem Tamil. Filem Tamil sebab dia boleh mengasah critical thinking. Kita takkan boleh harga ending dia macam mana. Bener. Kalau kau dihukum mati dan hidup lagi. Tu. Drama Melayu kau tak payahlah tengok. Buat masa, sakit hati.
Nak malam raya. Kau tahu malam raya? Drama Melayu ni malam raya senang. Dia beza dengan drama sempena Hari Gawai lain. Semua mesti happy ending. Tengok drama Tahun Baru Cina. Cuba tengok malam tu. Sudah ni pakai baju merah, mak bagi angpau, papa tarian singa. Happy. Ya. Drama Melayu tak ada haka meninggal. Itulah. Kau tengok dialog malam raya tu kan? Mak, mesti seronok kan kalau esok kita dapat makan ketupat sesama. Tu nak mati tu. Kau tengoklah. Kau tengok tak? Nyampah betul tengok. Bener sih. Tu cakap tu, tak ada tengok. Betul. Itu saya kata tadi. Kan? Orang kata, kita jangan nak sombong. Sampai masanya kita takkan ada apa yang kita ada. Saya pernah menjadi pengarah undang-undang dan penguasaan. Kan? Macam saya kata tadi, I'm a legal advisor previously. Betul. Tapi sampai masanya, dulu saya sampai ambil cuti setahun. Sambil cuti tahun 2017 saya ambil cuti setahun. Cuti tanpa gaji setahun. Allah. Sebab nak fokus pada ceramah, nak cuba dulu. Pak saudara saya kata, Pak Ngah kata, kau nak sebelum kau nak berhenti kaki sebelah dah dekat luar ke belum? Sudah kita dah sedap dah. Jadi pengarah undang-undang. Gaji dah ada, dah stable dah. Kemudian kita ada enforcement officer bawah kita 80 orang. Kita ada 10 bailiff, kita ada 10 pembantu tadbir, kita ada 2 PA Yogesh dengan Shima. Kita dah ada dah PA semua dah ada. Kita dah ada kemudahan dah. Tapi saya lepas tu saya cuti tanpa gaji, cuba sama setahun. Tak sampai 10 bulan, bos saya telefon, masuk kerja balik. Sebab dia kata second man bagi advice tak sama dengan saya. Saya kena kerja balik. Saya pun kerja. Lagi teruk, siang kerja, malam ceramah. Siang kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad langsung tak duduk rumah. Kalau ceramah jauh pergi Sabah Sarawak, terpaksa ambil cuti. Akhirnya saya dah tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah undang-undang tu pula part time. Ceramah lagi banyak daripada duduk pejabat. Saya terasa saya ambil hak online. Akhirnya saya ambil option, saya bersara pilihan. Okey. Bersara. Itu je. Kita kena sedar diri. Kita jangan nak sombong-sombong. Tak nak belagak. Tak ke mana. Saya cakap dengan isteri saya. Isteri saya marah. Ceramah je dia kata. Bini pun ceramah pun kena ceramah. Saya kena ceramah. Saya pernah sekali tersilap tanya soalan tu. Saya daripada Terengganu nak ke Seremban, nak balik rumah ke Seremban. Perjalanan lebih kurang dalam 6-7 jam lah. Kan? Dalam perjalanan sehari tu, selepas ceramah tu, hari tu 30 April. 30 April. Esok tu 1 Mei. Okey. Saya silap soalan. Macam mana? Okey, makan dah semua. Okey. Esok kerja tak? Ke ada meeting ke apa ke? Abang. Esok satu dunia cuti. Yang tak cuti tu abang. Sampai Seremban. Kau bayang? Sampai Seremban. Kau kata. Dia kata ceramah. Saya kata, abang ni, saya cakap lalu. Sebab kita orang lelaki, macam mana pun kita perempuan tinggi tone dia, kita kena sesuaikan diri kita dengan tone dia. Rendahkan sikit. Sebab apa? Kita takkan dapat membetulkan orang perempuan ni. Sebab orang perempuan ni kata ulama' dia ibarat tulang yang bengkok. Lelaki pula ibarat tulang yang lurus. Kita lah lelaki yang kena sesuaikan diri dengan kebengkokan itu. Betul? Ya. Orang perempuan ni, dia sentiasa betul. Dia tak salah. Yang berdosa kita. Kita bukan takut isteri, tapi isteri menakutkan. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita raja yang takut kat permaisuri tu? Satu raja tu dia takut dengan permaisuri. Macam mana aku nak lawan permaisuri tu? Dia panggil semua lelaki dalam negara, dia datang kat istana. Wahai rakyat beta yang lelaki, siapa takut isteri, berdiri belah kanan beta. Semua pergi belah kanan. Semua takut rupanya. Dia pandang belah kiri, tengok ada seorang. Siap peluk tiang lagi. Ada pun. Kamu, kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Dia berani dia. Raja dia suruh turun. Ini betul-betul berani dia pun turun. Sekarang macam mana cara nak lawan isteri beta? Tolong cakap sikit. Apa pula? Patik pun takut isteri. Apa pasal kau tak pergi belah sana? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk. Kita ingatkan dia berani. Lagi teruk takutnya. Allahu Akbar. Kita kena soal. Jadi saya pun cakap dengan isteri saya apa? Saya tak marah dia. Dia cakap, ceramah. Abang, ceramah ni mungkin 2-3 tahun je lagi. Nanti esok, kalau abang dah duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah. Benar sih. Macam tu lah saya kata. Betul. Saya pun rasa dah mula penat dah. Mula penat. Kan. Ya, mengantuk lah saya tadi.
Azab sebelum ceramah kena dengar dia tengok video tu. Betul. Tak ada. Tak, maksudnya kita pergi macam-macam tempat kan. Ada orang cakap best lah. Tak best. Bukan kata saya tak suka. Suka tu adalah sukanya. Tapi contohlah kan. Tu sebab jangan minta tahu suami kamu popular. Jangan. Susah. Nak pergi makan pun kau kena cari kedai makan yang orang tak ramai. Masalah yang tak ramai tu tak sedap. Betul tu masalah dia. Saya pernah masa tengah makan tuan tengah makan dengan family ni. Tiba-tiba handphone macam ni depan muka. Dia macam ni, dia boleh letak depan muka. Semua pandang. Lepas tu sound, takkan ambil gambar, tak boleh. Gambar yang dekat macam tu. Anak saya sampai cakap apa? Dia ni tak faham ke bah kita nak makan? Boleh ambil gambar, tunggulah habis makan dulu. Kadang pun itu saya kata kan. Itu biasalah. Itu sebab saya kata susah. Saya pun tak pernah. Saya pun tiba-tiba je. Tiba-tiba je dia naik. Saya dah bukan keadaan bersedia. Besok minggu depan nak keluar TV ni tak ada. Masa keluar tiba-tiba jadi fenomena. Tiba-tiba orang pun suruh buat. Saya kata lama. Saya kata susah. Saya kata saya dah hilang satu. Apa yang disebut sebagai privacy. Hari tu saya pergi Miri. Pergi Miri. Kan ramai orang Brunei. Orang Brunei kan negara dia kecil. Dia memang Samsung buat. Ustaz TikTok dia panggil aku. Ustaz TikTok. Ustaz TikTok dia kejar. Aku nak pergi nak tengok barang pun tak boleh, nak tengok apa pun tak boleh. Betul. Tu saya kata. Tu sebab saya kalau pergi ke negara-negara tertentu saya kena pakai mask, pakai cap, pakai semata hitam. Berselubung betul. Dah macam kain kapan lah kan. Semua jalan. Betul. Ya, tapi saya kalau nak berehat betul saya pergi Indonesia. Indonesia rehat. Sebab Indonesia negara dia besar. Jadi yang kenal saya pun tak ramai sangat. Saya pun saya siap muka saya. Tak ada. Itu pergi Perth pun sama. Relax. Dekat Perth memang rehat. Tak ada pun orang kenal saya kan. Ya. Dalam Indonesia tu layanan dia. Hospitality dia. Kalau di Indonesia, kalau selayan kita sambut macam mana? Selamat datang Pak. Nak dapat macam tu kat Malaysia, raja je. Selamat datang Pak. Silakan Pak. Ya aman Pak. Pemandu, supir, driver, kita ajak dia minum sama. Mari minum. Aman Pak. Dalam mobil aja Pak. Tak nak dia minum. Driver kat pintu lupot ni sama kenyang dengan bos dia. Tak saya cerita lah. Say hi. Betul ke tak? Tun, bos tak makan bos. Dia lah sound bos. Bos tak makan bos. Tapi dia, tak apa Pak. Ya Pak. Aman Pak. Dalam betul. Saya tanya, di mana toiletnya? Boleh Pak, sini Pak. Saya tunjukkan Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku je kau tahu. Cukup. Punya baik ni. Macam tu lah layanan. Masya Tapi tu saya kata, privacy tak ada. Betul itu saya kata, kita jangan sombong. Jadi, tu orang nak ambil gambar, ambil lah. Saya kata, tapi tunggu saya habis makan, saya kata. Mana tempat pergi makan dekat Bintulu ni orang tak ambil gambar? Semua ambil gambar. Boleh. Yang ambil order tu, tengok muka saya. Faham kau kenapa? Sakit apa? Kan? Ada seorang non-Muslim, saya tak tahu lah ramai. Di Sabah Sarawak memang non-Muslim ni. Ramai yang kalau tegur saya dekat airport, tegur saya, Ustaz, saya ni non-Muslim, tapi saya Kristian, saya memang minat ceramah Ustaz. Oh ya ke? Bila kau nak mengucap? Nantilah. Dia kata. Saya memang bergurau je. Dia gelak aja, betul. Tapi dia nampak saya kan. Ada satu dekat Bintulu, tanya yang kawan saya yang dekat MLNG tu, kita tengah makan dekat restoran terapung tu, dekat makan seafood dekat terapung tu. Apa nama kan? Macam tu lah. Macam tu. Lepas tu, datang seorang, ada seorang ni, dia non-Muslim, dia nak ambil gambar dengan Ustaz. Dia kata, dia menangis je. Kenapa kau nangis? Tak sangka dia dapat ambil gambar dengan saya. Aku pula nak nangis tengok dia. Kenapa? Tu saya kata kan, saya okey je. Sebab saya kata, mungkin 2-3 tahun lepas ni orang dah tak. Lepas tu kemudian akan ada pencamah-pencamah lain. Samsul Debab, Debik, Debuk, semua ada. So tak payah kita sombong. Dia bekerja pun macam tu. Jangan sombong-sombong. Tu sah. Jaga hubungan. Jangan kita baru. Tengok, bila masuk staf baru, panjang muncung. Saya kata kita kena kerja sama-sama. Betul. Kerja sama-sama. Ajaklah Kak tu minum sama sekali kita. Kenapa? Ubat dia banyak.
Kan dia tak habis-habis lagi susun ubat yang cakap benda. Tak apalah. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Itu dia. Kita share dengan dia. Faham tak? Faham? Kemudian begitu juga. Dia dah gelak, dia dah terbayang dah. Siapa tu? Cakap kau ngumpat siapa cakap? Jangan sombong. Ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad dengki ada. Apa maksud hasad dengki? Apa maksud dengki? Jangan risau. Saya tanya, saya jawab balik. Orang ni gelak bukan kuat. Bila tanya, langsung koma. Tiba darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, nyampap tu aku. Tapi tuan-tuan kan, saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Ceramah maulud masa tu. Saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik tu nyaut. Nak ceramah je lah, tanya pula. Kena sound pula aku. Ya Allah, dia soundnya aku. Asam betul. Tapi itulah dia, orang perempuan, orang tua ni dia direct je. Dia tak ada tapi-tapi, dia bagi, dia tegak aku kena, menyesal aku tanya. Ada sekali tu saya datang dekat satu program Pusat Aktiviti Warga Emas, PAWE. Pusat Aktiviti Warga Emas di Jempol. Bila saya sampai, saya masuk dalam dewan lah, semua perempuan yang orang tua ni. Lah, perempuan semua, lelaki tak ada. Semua makcik tanya, yang ni lelaki habis, mati dah. Aku punya gelak macam tu. 5 minit tak boleh ceramah, berair mata ni. Allah. Macam tu lah. Apa maksud dengki? Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Allah. Kan? Rezeki dia jadi CEO. Rezeki dia jadi pegawai eksekutif. Rezeki dia jadi accountant nombor 1. Rezeki dia jadi pegawai dekat sini. Semua rezeki Tuhan dah tentukan dan rezeki tak pernah salah alamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dah selesai videonya dan itulah tadi guys ceramah daripada Ustaz Samsul Debat. Drama Melayu tak payah tengok lah, sakit hati, tak payahlah. Macam tu dah. Kalau tak meninggal mati apa semua sedih lah macam tu. Macam tu lah guys ya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat ni intinya adalah kita jangan sombong dan juga kita jangan iri hati, dengki, hasad dan lain sebagainya. Intinya penyakit-penyakit hati itu kita kena jauh-jauh lah, jangan sampai ada dalam diri kita. Sebab guys ya, kalau kita ada sifat sombong sikit je, hasad, dengki kan, itu akan merusak semua guys ya. Di dalam badan kita ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ala wahya al-qalb. Jadi itu hati guys ya. Hati kita tak payahlah kita bagi penyakit. Tapi memang penyakit itu kadang datang. Tapi kalau kita sadar itu adalah penyakit, kita kena obati. Macam mana nak obati hati yang sakit itu kan? Dengar tu lagu daripada Opik kan, obat hati ada 5 perkaranya. Macam tu lah guys ya. Jadi kalau kita nak tengok guys ya, banyak-banyak bacalah Quran ketika kita istilahnya dalam hati kita itu bergejolak dengan penyakit-penyakit hati. Lepas tu banyak juga berzikir kepada Allah, banyak berpuasa, berkumpul dengan orang yang saleh, maka insya-Allah hati kita akan lembut, hati kita akan baik macam tu guys ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe saya. Pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.